beri begini. Itu kutik ni, ngetelang tu. Itu kutik ngetelang lah. Ngetelang. Itu kutik ngetelang dahulu lah. Pagi ni. Bunga telang. Okey, bunga telang banyak gini. Itu kutik bunga telang ya. Aktiviti mengutip bunga telang. Kutik mutelang dengan mulberry ni, mutelang lada, kutik buah mutelang. Banyak benda. Dia lari ni. Mutelang ni comel. Dia warna ungu-ungu gitu. Sahabat kita lihat kau. Sekolah nama tu ada kakak ni. Musabidah Salwana Rizdi. Hari ni kutik mulberry, bunga telang. Cari benih telang putih, ada telang putih, telang ungu, telang warna pink gitu ada. Mana benih bunga telang? Tak telang. Naik dia. Naik pada bunga telang
Banyak betul tengok air utik. Siap dengan layu habis dah. Guguran. Oh, beli habis dah. Nah, settle ni. Yang berbelik ni. Nampak mulberry. Settle sebelum mudarat ni. Tak sesuai. Cakit habis ha. Cakit ni. Berjangkit ni. Pokok bunga nanti berjangkit. Salah. Ere. Habis dah. Tak ada pula. Alhamdulillah. Tak ada. Ini ada mega apa ni? Ini kotek. Ini pula. Mulberry pula. Jagung. Jagung bagus berbulu. Okey. Sekarang kotek buah mulberry pula. Alhamdulillah. Syukurlah ya. Syukurlah. Mulberry. Mulberry saya lah. Oh, banyak mulberry. Saya telah pruning mengikut batas. Boleh makan buah beri. Siasa ada buah mulberry. Itu dia. Buah mulberry. Buah mulberry tak nak letak mana. Ere. Habis ni kita akan froning pula. Habis semua ni kita akan froning. Kita akan buang, togelkan semula dalam dahan-dahan. Banyak alhamdulillah. Oh, jauh ni. Teknik saya akan ajar nanti ya. Teknik dia saya akan ajar nanti. Cara berguguran. Allah. Senang nih. Berguguran nih. Habis lah kita ke buah nih. Tekan daun, buah dahan semua. Lagi buah. Habiskan semua. Habiskan. Alhamdulillah. Ini batang nomor 1. Ini subuh ni. Ini batang nomor 1. Batang 2. Ada tinggal lagi dah.
tertinggal. Ini tengah proses untuk disuburkan semula ni. Biasa esok insya-Allah. Merah, line nombor 3. Tengok dia memberi line nombor 4. Batang nombor 4. Ni ciplikan ubak ni. Subur kena baju. Alhamdulillah. Mana mari aku tik sikit. Ada beberapa cara lah, nanti saya akan share dia lain lah cara untuk menyebabkan berbuah ni. Ada beberapa cara teknik untuk bagi dia buah besar. Oks. Mana lagi dah? Ni buah hujung ni ngelah ni. Buah ngelah. Habis ni kita akan buat Gadai ke siapa tu? Zalikan Yasmila. Macam nama. Lihat nama Faud Ziamin. Ini buat ciplikan sedap ni. Siap besar ni. Nilai 1, 3, 4. Empat kompos. Buah belakang. Itu bergagal dah. Nilai yang ke 5, 6. Ini banyak ni. Ini banyak Ini banyak buah nilai ni. 5, 6 banyak. Sebab dia baru start mula masuk ni. Banyak tak terus. Saya upgrade semua cara dia. Upgrade banyaknya. Sampai kotik semalam kemarin tu. Ini saya akan blend blending buat jus. Banyak tak makan lah. Tak boleh makan lah. Kalau biasa burung lagi makan. Lagi burung. Mesti buat tak lagi ni mana. Kalau burung lagi burung makan. Dah start ni, mula nak masuk banyak serentak. Baru mula nak putih basi lah. Hello. Musuh ni begitu banyak pun. Kemudian masuk ni. Serentak. Ini saya buat suayan lah. Mengubah suayan pada ni. Ni tak boleh makan, saya blender buat jus. Sekarang putih ais. Blender buat jus masuk benar lah. Terlalu running. Tu habis. Main ni buah habis berguguran. Berguguran.
guguran banyak weh. Ini bagus dahan ni. Satu dahan. Dua dahan baru. Tiga dahan baru ha. Ini pun ada. Dan alhamdulillah. Saya yang buat brownie setiap batas dengan tarikh berbeza supaya tak serentak. Kalau buat serentak semua batas di brownie memang banyak buah lah serentak. So kita buat ubah cara, saya buat beza setiap batas berbuah. Ini kurang 10 hari lah. 10 hari sebab pas sekaligus memang banyak. Batahnya. Banyak. Alhamdulillah. Nilai 5 dan 6 Batas 5 yang ni, 6 yang ni. Tu dia. Alhamdulillah. Sekolah tak putih. Banyak yang telah peranum sana. Banyak. Ini. Ini banyak. Allah. Ini kena cari tinggi rendah. Setinggi pun. Ini rendah ya apa senang dek. Senang nak capai. Allah. Lampau masuk juga makan dia. Banyak. Alhamdulillah. Syukur. Biasa. Separuh besen dah. Separuh besen. Ini bagaimana? Jatuh.
Ini banyak ni. Lindo. Mungkin dalam bulan tengoklah dah. Mungkin akhir bulan 10 saya pun ikut lah. Untuk bulan 12 ke suan, tak suan lu macam mana? Bulan untuk buah bulan 1 ke, buah bulan 2 ke. Dia nak masa-masa ni panas. Setelah ini terang sekali lagi tengok ada Fatimah Wahab Azlinda lagi. Nah ini titik mutik buah mulberry yang ini. Tak boleh lah. Boleh dekat dengan separuh beseng lah. Suku separuh. Lagi tinggal ni ha. Tertinggal. Baca. Biasa ada burung datang kan. Datang burung hitam tu. Untuk mati biasa ramai burung. Burung wanita mata merah. Okey, lain 56. Ni lain 7. Lain 8 padan tapi ni tak junjung. Ada atas ni. Oh, no. Tinggi. Ini kita buat gerbang gerbang. Ini tak gerbang macam ni. Kita guna ni ada putih mulberry dah. Ini gerbang. Ini bawah putih. Ini masuk ni. Ni. Dia nak best masa ni dia panas garing. Suka panas garing. Ini kan buah dia lagi berkilat lah. Lembab ni tak apa cantik buah. Oh, banyak buah yang ni. Tak petik semalam. Tak petik banyak buah. Banyak ni alhamdulillah. Ni semua kena buat jus ni, kena beli blender. Ni buat jus. Banyaknya. Masuk lebih. Tak masuk paku. Tu dia. Alhamdulillah.
saya buat brownie tak serentak. Kalau serentak, oh lagi banyak sekaligus. Sini. Yang berdah ni pada berdahannya. Yang berdahannya. Sekali lagi dia banyak lagi tertinggal. Ini ton semula. Ini ton semula. Oh banyak alhamdulillah. Tidak ada lagi ini. Wah, alhamdulillah. Mana banyak buahnya. Nah itu udah melebihi separuh biasanya lah. Dia di Julai pada ini saya buat teknik poni lain sekali ini. Tadi lain cara dia. Tadi cara bentuk kerbang. Yang ni cara lain. Lagi apa ya? Istilah apa lagi? Istilah mai guguh nah. Allah gugur, keguguran semalam tak ambil ni. Keguguran buah. Masuk benar ya. Bila angin tak apa masuk ni. Cukup juga. Banyak. Ini kena blender dah. Kena blender buat jus. Nak sana. Lepas betul. Alhamdulillah. 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 Ini saya berak aja. Jatuh. Berguguran. Lampau masuk tak sepas tu.
Gegar dulu. Oh banyak bang. Alhamdulillah bang. Ini. Dia nak kutip tengah hari cantik. Kutip tengah hari. Baru buah comel. Kutip tengah hari cantik buah. Gila. Banyak terkukur. Sebab tu kalau kita masa rajin kan, kita buah daun bila start berbuah, kita buah daun. Yang untuk buah sahaja. Alhamdulillah, syukur lah. Buah yang gede banyak ni. Lain ni memang saya pulilas. Seculia ni. Miliran dia lah. Allah baik nuruh. Allah. 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 Bawa lamporan masuk. Banyak. Alhamdulillah. Banyak. Alhamdulillah. Saya share cara untuk pembentukan dahan. Ada beberapa strategi juga. Bawahnya. Tak lagi dah. Ini pula. Alhamdulillah. Banyak bah. Terima kasih bah. Terima kasih Allah. Kurang lah. Ini syurga dunia. Alhamdulillah. Ya, kalau rajin kita lagi kita buat daun lagi bagus. Nanti ini kemas. Oh, berkurang buah. Masuk lagi ni mana? Masuk. Menunggu untuk diketik. Banyak. Alhamdulillah. Kali boleh kali biasa ni. Sebesar ayah macam boleh ni lagi hanya bergayu. Alhamdulillah. Oh ni boleh ha. Allah sa'uh ha. Kita masukkan ni. Warnanya alhamdulillah sebesarnya. Alhamdulillah.
besar. Alhamdulillah. Kena pusing serang lagi ni, pusing serang lagi banyak lagi buah ni. Kena tertinggal. Pusing belakang sekali lagi. Satu pusingan lagi. Supaya tidak tertinggal. Alhamdulillah lah. Sebab yang untuk kutik semalam. Jadi banyaklah. Alhamdulillah. 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 Ini saya kena buat blender sita tepi. Tak saya tidak tahu juga. Sebab rosak ni. Dia tinggal belakang. Dia tinggal. Bentuk kandahan pun kena terbaik dia. Baru comel, baru smart. Bentuk kandahan, susunan dahan perlu diberikan juga perhatian. Allah, alhamdulillah. Sedang menunggu untuk dikutik hasil. Alhamdulillah. InsyaAllah hasil lepas ni saya akan biar pokok-pokok tinggal insyaAllah. InsyaAllah saya datang akan menyusul. Saya akan tanam pokok buah ting pula. InsyaAllah ta'ala. Okey, kita pusingkan lagi, mundur balik. Caranya kita tertinggal. Lanjut sana tinggal. Itu tertinggal ni. Ni hampir lebih separuh biasa besar. Alhamdulillah esok ni. Mana tinggal lagi ni. Dia tinggal punya. Ni saya kena setting ni, setting dah tak benar ni. Ini lagi proses apa? Eksperimen dahan. Tak nak bisa silang macam ni. Memang lurus, terus rapi, senang. Ini saya buat style dah sikit ni pun ni. Nanti saya tunjuk nanti cara dia. Habis pun saya tunjuk cara nanti. Bila habis ni, saya tunjuk cara pruning, cara untuk susun atur dahan dia supaya senang. Dan ni saya dalam proses, tak siap lagi ni, proses eksperimen. Sudah dia agak bersilang lah tu. Bersilang. Tinggal lagi ni, tertinggal. Oh. Sebab ni pucuk ni kerana sistem dahan tidak sistematik. So saya kena ubah balik lah. Supaya lebih cantik. Ini senang untuk petik buah. Okey. Alhamdulillah ni tinggal lah. Ini kira saya undur balik ni. Kita tinggal ni. Ini undur balik. Bila best sekali bila dia berbuah ni, kita buang daun dia. Dia rute macam ni. Titik dia. Dia daun kan. Ni daun kita buang semua. Dia dapat buah. Oh, comel.
Ini cantik lah. Cuma yang ni kerana eksperimennya bersiap lagi, saya tunjuk nantilah. Dia dah ada buah ni. Yang ni style daripada umbi, dia bercabar macam tu. Susah teknik ni, tak nampak sekarang sebab ada penuh. Nanti saya akan potong, saya nampak dia cara dia ni, teknik pembentukan dahan. Tadi yang tu saya buat bentuk macam kanopi, melengkung kita berbumbung. Ini tidak. Jadi ni paten semua bergerak kanan kiri mengikut batas ni. So yang macam ni saya akan setan biar semua melintang gitu. Lebih adik lah, senang tak buah, tak ada rongok. Ni pun dah ada rongok ni, so kita ubah cara lah. Okay, kita tinggal sakit juga ada rongok dia ni. Kena mahu separah mata je. Ini minta aku untuk buat separah mata saja. Senang, air rongok nak ekor. Ada? Ada juga. Ada. Ini saya kasih cara dia ni. Ini saya akan buat style macam ni. Macam payung ni. Payung di Masjid Madinah, Masjid Rasulullah. Cuba tak tiang tiang sebatang yang mengembang gitu. Cakap dia bisa lah. Ini batas ni lah. Saya buat macam tu. Saya kasih ke batang macam tu. Dia mengembangkan kaki membulat gitu. Cara muka tengah hari ni cantik ni. Saya kutuk pagi semalam punya. Mari kita tinggal. Nak faham kan contoh batang ni. Macam batang ni. Ni ada sebatang, nampak batang ni. Sejak tinggi sebatang, cabang bulat macam payung gitu, macam payung boleh buka gitu. Saya kebak nanti ni. Okey. Itu cara dia. Caralah bentuk keadaan dia. Yang ni saya sengaja lambat sini sudah berputik. Ni muka dalam bulan awal bulan 11 atau akhir bulan 11. Kita boleh makan ni pula. Ini bentukan lain sikit ni, bentukan yang lain sikit ni. Cara kedua ni, umbi satu, kita pergi gitu. Macam ni. Secara macam ni, tegak macam tu. Sebatang nanti ni, ada dahan-dahan dia tegak ni, tegak macam tu. So ini akan tegak macam tu. Nanti satu insyaAllah bila dah nak buat nanti. Ini kanopi lah ni. Untuk kok manjak pokok bunga mata air mana? Oh, tertinggal. Untuk bunga air mata pengantin. Tertinggal. Tertinggal ke? Ada 2-3 tak? Ni saya kena ada lebih kurang 3-4 cara lah. Pembentukan dahan-dahan mulberry. Yang keempat sekali last ni, keempat kelima bonsai lah. Bonsai mulberry tengah buat. So dekat belakang sana nanti biasa nak pruning daun, nak catah, pembentukan saya tunjuk awal lah nanti. Belakang tu memang khos untuk pokok mulberry, untuk saya jual untuk bonsai. Yang ni pokok mulberry sebab untuk dia memanjat kanopi yang ni. Yang ni tidaklah, yang ni betul kanopi tapi saya tak bagi manjat lah. Yang manjat sebenarnya berbunga je, sebuah bunga ni dia memanjat pada pokok mulberry. Ini tidak. Yang ni untuk kanopi tapi saya tak bagi memanjat lah. Itu ada 3 cara, 4 cara, 5 cara lah pembentukan dahan kepada malah kita tinggal tadi ni. Okey, beres. Sebab kita harap-harap dapat manfaat ya.
Okey, akhirnya boleh hampir lebih separuh beseng kecil ni. Beres kah? Mantap apa nak makan, so saya akan basuh, saya akan blender, buat jus, masukkan stevia sikit, simpan. Gitu. Simpan ada bunga rose Jepun tapi saya tweet masa lain lah. Okey. Terima kasih semua menonton. Kalau tak menarik, masih kepada Mas, kepada Abel, Bang Famous, Penawar, apa banyak lah. Nanti bila stabil masa buka untuk lawatan untuk pelancongan, sebab saya fokus nak buat macam Perah Highland, ada bunga, sayur dan sebagainya. Okay? Jumpa semula. Terima kasih semua.